Pertengkaran antara kumpulan belia, India dan Melayu tercetus di kawasan perumahan semalam. Konflik ini dipercayai berpunca daripada pertikaian hak milik tanah yang telah lama dituduki oleh keluarga dari kedua-dua komuniti. Boleh bagi tahu tak apa benda apa yang jadi sekarang? Okay, sekarang ni kami ada masalah dengan tanah ni. Tanah ni adalah tadi nenek moyang kami. Sekarang kami ada berlaku pergaduhan untuk mengembal balik tanah ni. Kami tak puas hati dengan perampasan tanah ni. Jadi itulah berlaku pergaduhan yang Oh. Tengok ni. Kau dia pula. Kita tak suka nampak depa. Apa yang dia buat cari gaduh apa semua? Jadi kita pula kena. Hantar bil tu fitnah. Tak tahu lagi macam dah apa dah. Pasal lah yang kau tak mampu kita suka pok depa ni hantar. Wei Man, Am. Oi. Dok ni nanti hang balik naik bah. Boleh naik bah? Oi. Wei hang serius ha, habis hampir beli tiket lah ni. Takut nanti tiket habis ha, handuk lah kat semua ni. Alah, relax dah lah. Tiket baru tak lari mana pun. Relax lah. Habis, Mat. Mampus. Man, Yo. tiket habis tu. Lepas tu? Habis tu macam mana ni? Lek dengan Vikram. Dia tak balik lagi. Takkan aku nak naik dengan dia. Baru tadi aku cakap kat hang kan. Lek butang. Foto kebun aku macam mana? Mana pergi jauh? Ha? Kau hang lah. Loh. Man. Alamak, siapa pula ni? Takkan rosak kot. Aduh. Macam mana ni? Dah lewat dah ni. Time ni lah nak rosak. Ha? Cuba kali kalau tu senangkan sikit kerja aku. Bang. Ya, Tak tolong bang. Yang minta tolong apa tu, Dek? Motor rosak bang, tolong nak balik kampung lah ni. Motor rosak. Dek, kedai kami dah tutup dah ni, Dek. Motor expire je pun, tengok start boleh kot. Semua pekerja pun dah balik dah ni, Dek. Tak boleh tolong lah, Dek. Adik boleh kalau nak buat malam ni bagi siap, tapi adik kena buat sendiri lah. Minta maaf, Adik. Kalau adik nak tinggal motor pun boleh. Adik tinggal motor dulu. Esok abang mai buat.
Weh Am, kau buat apa dekat sini? Motor aku lah rosak. Kalau nak boleh tumpah dengan saya. Rumah kau dekat gurun kan? Saya pun memang nak pergi gurun ni. Tak apa. Aku cari jalan lain. Alah, kita kawan je, tak apa. Jom. Kalau kau tak nak, tak apa. Saya gerak dulu. Tunggu. Tak. Oi, Am. Hang okey ke? Ya, Maitap. Uish. Hei, aku tanya elok kan. Jawab elok lah. Jangan buang aja. Sabar bro, chill. Hei, Vikram. Ni anda apa nak kupte? Awan dah resi leteria. Dek, minyak nak habis dah lah. Kita singgah stesen minyak dulu lah guys. Am, isi minyak 40, top up JNG 20 boleh tak? Oh, hang dah tumpang. Tolong isi. Dah, gerak lu. Ni bang. Isi minyak tu ya 20. TNG 40. Aku boleh. Terima kasih. Apa ni? Minyak macam habis je. Kenapa ni? Aduh, minyak habis pasal apa pula? Ha? Tak cek lah? Hang isi minyak tadi. Hang isi berapa? Aku isi minyak 20. TNG 40. Ha? Salah lah. Aku suruh kau isi minyak 40 TNG 20 lah. Itulah. Apa suruh aku isi pasal apa? Tu salahkan aku. Salahkan kami pula. Hang yang isi kan? Baru Vikram. Ivan ke? Ivan lu sanjala patah dia. Weh, lain kali cakap tu bagi ada side data kan tak? Amma lu kurang ajar. Sabar Mamu, sabar. Malas ikut rumah. Dam, tunggulah pergi mana? Am, kau nak pergi mana? Am. Apa ni? Bawa inhaler. Am. Vikram.
Ni nak buat apa ni? Angkat dia, masuk kereta. Ab, okey. Awak nak tolong aku lah. Aku dah banyak buat baik kot Kang. Tak semeluat dengan aku. Ya, betul. Memang hari ni Hang lah orang yang paling melampau tengok. Tapi kalau susah, takkan kita tolong. Nah, kita lain paksa, lain warna kulit kita. Tapi tulang kita tetap sama putih kan bro. Of course aku tolong. Apa aku cakap? Kalau hari ni kita tolong orang, esok orang tolong kita lagi baik daripada apa yang kita tolong. Dapat hari ni aku pegang. Hello? Hello, Assalamualaikum. Hello. Salam bah. Ada apa-apa ke? Belum nak sampai dah ni. Oh, dah sampai dah. Abang lupa bagi tahu yang abang lupa nak tinggal tahu kunci rumah dekat masuk rumah tu. Lepas tu? Macam mana ni? Belum nak sampai ni, abang lama lagi lah. Abang tak boleh rumah kebal yang rumah makcik yang baru tu. Lepas isyak macam tu lah abang sampai rumah. Alang duduk lah, tak mesti ikut surah lah duduk. Kalau panas duduk lah kat luar rumah. Abang minta maaf lah Alang. Macam panggil lah tu. Sak. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wait, kau stay rumah aku dulu lah. Tak payahlah. Susah-susah je tadi. Salah, family kau lambat lagi tu. Jadi apa-apa kau juga yang susah. Phone kau dah lah bateri sikit. Tak apa kan ni? Tak apa, family aku okey je kalau ada tetamu. Tapi kan aku Melayu. Lepas tu, what's the problem? Idam, apa khabar? Khabar baik Makcik. Idam classmate dengan Vikram ke? Maaflah kalau dia buat perangai ya. Tak adalah Makcik, kita okey je. Dia pun sebenarnya banyak tolong saya. Tu dah bunyi azan tu. Kamu kena solat kan? Biasa Muslim solat kena adakan bersih kan? Nanti Uncle ambil kain pelikat. Ni ada kain batik. Ya,
Jangan bimbang, kain bersih. Okey, thank you Pakcik. Baik. Vikram. Aku minta maaf. Apa? Yalah, sebab sebelum ni kan aku asyik kutuk hang. Aku buruk sangka dengan hang. Tapi yang still yang aku baik. Kenapa? Tak apalah, biasalah tu. Setiap manusia buat kesilapan. Bang yang keruh ambil yang jernih. Vikram, sabar kan? Okey bang. Tapi hang layan aku. Yang elok tu budi, yang indah tu bahasa. Jom, saya ajak makan. Vikram, ni kamu boleh makan. Jangan bimbang, tadi pakcik order daripada Akram Delivery. Dijamin halal. Okey, Cik. Terima kasih. Silakan. Pakcik. Saya nak tanya boleh? Kenapa tu? Tapi kenapa pakcik layan saya baik ah? Kamu tanya sebab kami ni India, kamu ni Melayu kan? Sorry lah pakcik sebab Yalah tanya macam tu kan, sorry. Pakcik ni sebenarnya ramai kawan Melayu dengan Cina. Lagipun pakcik tak kisah kamu bangsa apa, agama apa. Yang penting kita ni semua di Malaysia. Kita kena saling hormat menghormati, kena ada sikap toleransi, bantu-membantu. Lagipun kita ni kan di bawah langit yang sama. Abaikan apa yang kita lihat di media sosial. Pengaruh media sosial inilah yang memecah belahkan kita. Lagipun, apa guna kita gaduh sesama sendiri? Yang kalah menjadi abu, yang menang menjadi arang. Keharmonian negara kita lah yang kena jaga kan?